Sekarang ni berani datang sini cari saya lagi. Okey, boy, kita boleh buat set satu SOP. SOP yang kau set tu memang kau. Kenapa dia naik pangkat bukan saya? Saya dengan Alex dah lama kerja di sini. Kalau dia jadi supervisor, sekarang juga kita orang dua berhenti. Bos, Kenapa you bawa dia datang sini? Dia buat I hampir bankrupt tau. Tapi bos, dia dah tak ada apa-apa dah sekarang. Bukan macam tu, bos. Hari tu I tertekan. You masih ingat lagi tak? 3 tahun lepas, macam mana you curi top sales saya bagi company you? Bos, I nak resign. Sana gaji lagi tinggi. Tapi, I bukan bagi you gaji saja kan? Cepat you lupa diri ya sekarang. I faham bos, tapi semua orang mau gaji tinggi. Tak apalah, you pergilah. Ni semua data kerjaya. Kau ingat apa yang kau janji? Jangan risau, kau boleh dapat lebih daripada KJ Auto. bos, cepat bos. Apa? Kenapa customer yang I follow up tadi sudah pergi kedai sebelah, bos? Semua customer saya pun sudah cancel order. Apa masalah? I punya customer semua sudah habis. So, I rasa I nak berhenti lah. I pun nak resign sekali lah. Company ni tak boleh untung lah. Jom. Macam mana bos? Masa tu, semua staff saya resign. Sekarang ni berani datang sini cari saya lagi. Dia memang buat salah bos, tapi itu top sales dah tipu dia. Itu duit company dia guna untuk main forex. Lepas tu dia tuduh Saleh yang buat. Bos, tolong I lah, bos. Itu top sale tu dah tuduh I curi 50k. Sekarang I tak ada kerja, I tak tahu nak bayar macam mana. Tolong bagi I kerja sini, bos. Bos, boleh bagi dia peluang tak? I pasti tak akan buat salah.